Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. Kita terus kepada chart hari ini, hari Selasa, 7 hari bulan 7 tahun 2026. Hari kedua dagangan dalam minggu ini. Kalau kita nak recap balik analisa lepas untuk indeks, dua indeks utama dunia yang kita selalu tengok, yang kita selalu monitor, iaitu Nasdaq dan juga Dow Jones. And then ini adalah chart Dow Jones, ini adalah chart Nasdaq. Pada analisa lepas yang mana kita target kita nak buy. Sebab yang pertama kita nampak apa yang berlaku di sini ialah dia breakout. Naik ke atas di sini. Kemudian price turun, buat retracement dan dia ambil 29731. Dia running sebanyak 29971. So kenaikan yang berlaku lebih kurang dalam 200 pip lebih. Selepas dia tak berjaya membuat new high, kemudian price membuat satu breakout. So kalau korang nampak new low macam ni di zone yang kita dah marking, especially dia dah breakout, so get ready untuk tidak melawan market ataupun tidak follow kita punya zone ini. Yang pertama dia dah running profit dah cukup. So dia dah datang buat kali kedua, dia memang dah jadi high risk sebab kemungkinan nak tembus itu ada. And then apa yang dia buat? Memang betul dia tembus. Yes, clearly yang zone buy di sini dah tak valid dan kita menunggu pada paras harga resistant untuk kita nak entry sell. Pop dia turun dan sekarang dia sedang berada pada paras harga support di bawah sini. Okey. Ini yang kita kena bincangkan pada hari ini. Okey. Di sini, saya bawa sini. Okey, di sini apa yang berlaku, kita nampak di sini clearly. Breakout and then sedang membuat retracement. Adakah price akan naik membuat uptrend ataupun sebaliknya? Jawapan saya pada hari ini adalah macam main quiz pula kan. Okey, di sini adalah zone untuk saya nak sell. So di sini ada resistance. Apa ni? Apa ni? Sorry, kesilapan technical. Resistance ataupun sell zone. Right. So kita tunggu untuk price masuk ke dalam zone ini. Mungkin dia akan sampai lewat petang ataupun malam nanti. Kemudian dia akan turun mencari support yang ada di bawah sini. Sebab apa? Sebab apa saya ambil zone ini? Yang pertama di sini ada, okey, sebenarnya kalau nak dapatkan confirm dia akan hit entry, maksud bukan hit entry, dia akan trigger kita punya pending order, kena ambil zone ini. Zone ini. Okey. Tapi kalau nak takut dia floating jauh, ambil zone atas sini. Okey. Tapi sekarang ni saya plan nak ambil setakat zone ini sahaja pada paras harga 29924 hingga 3000. So get ready dalam zone, letak layer di dalam zone, layer setiap 3 ke 5 pip, layer dengan lot yang paling kecil. Banyak tak apa, tapi lot yang paling kecil. So bila dia naik, dia akan trigger naik. Bila dia terjun, dia akan running profit dengan optimum. Okay, di mana nak cut loss? Seperti biasa, kalau breakout zone ini, cut loss ataupun letak stop loss accept di luar zone. Okay, tengok chart setiap 1 jam. Once dah trigger order, boleh keep on monitor
di time frame yang lebih kecil, iaitu di time frame A15 ataupun M5. Adakah structure downtrend terus terbentuk ataupun sebaliknya. Kalau structure downtrend terus terbentuk, bolehlah hold sampailah bawah sini, dapatlah beratus-ratus pip. Okey. Itulah dia punya formula ataupun dia punya tips dalam trading. And then kita nak tengok di US 30. Ya. Berbeza nampaknya US 30 dengan Nasdaq. Kalau kita tengok betul-betul yang mana Nasdaq dia agak nak sideways di ranging yang besar, tapi tidak di Dow Jones. Dow Jones kita nampak yang uptrend sedang berlaku. Dia naik, turun. Okey. Ini analisa lepas yang mana kita target kita nak buy pada para support yang ini 52196, 52120. Price tak trigger kita punya zone, tapi keep on membuat kenaikan. Baik, tak apa, biarkan itu berlaku, biarkan juga itu berlalu. Tapi apa yang pasti untuk hari ini adalah kita mencari zone yang terbaik ataupun yang termurah untuk kita nak buy pada hari ini, iaitu pada paras harga yang ni. Kita nampak di sini dia sedang membuat uptrend dan juga telah membuat breakout di pada paras harga yang ini. Oleh yang demikian, di sini dah menjadi zone buy untuk hari ini. Okay. Di sini ada breakout, di sini breakout, and then di sini ada support. So boleh nak entry ataupun letak pending order di dalam zone pada paras harga 52774, 52698. Kalau rasa zone ini terlalu besar, okey, kita cuba kecilkan di time frame M30. Kita tengok. Okey. So kita nampak di sini memang zone yang last untuk dia nak trigger lah. Tak apa, kalau takut floating banyak, jangan layer banyak-banyak, tapi layer dengan lot yang paling kecil. So dia akan dapat tahan floating di dalam zone ini. Okay. Alright. Dia punya structure kita nampak clear sedang membuat uptrend. Cumanya bila dia terjun, dia turun ke bawah, dia sedang bagi diskaun untuk kita nak beli pada paras harga yang paling rendah untuk Dow Jones. So kita nak beli, takkan kita nak beli harga mahal, mestilah kita nak beli pada harga rendah. Dan kalau kita nak jual, kita akan jual pada harga yang tinggi. Okey, faham? Kalau tak faham, tunggu next video. Okey, dari masa ke semasa saya akan share juga ilmu-ilmu berkenaan dengan trading, tak kira dari segi technical analysis, dari segi how to manage your emotion dalam trading, how to manage your greed. So kita akan bagi sikit-sikit lah untuk buat korang semua lebih faham dan bagaimana nak handle korang punya trading style, korang punya emotion. So kalau kita bagi sekali banyak, you akan blur dan benda tu macam masuk, keluar, hilang, macam tu je. Apa yang korang kena buat adalah keep on follow kita punya video-video analisa. Tak kira instrumen apa pun yang release, keep on follow sebab kita akan bagi yang terbaik untuk korang. Okay? So saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan UL punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.